Dunia kita hari ini tidak dapat lari dari sistem kewangan. Setiap kali kita membeli barang, menyimpan duit atau melabur, kita sebenarnya bergerak dalam rangkaian yang lebih besar, lebih kompleks dan mungkin lebih misteri daripada yang kita sangka. Siapa sebenarnya yang berkuasa dalam sistem ini? Bank, kerajaan, atau ada kuasa lain yang mengawal segalanya? Sebelum wujudnya wang kertas, manusia menggunakan sistem barter, iaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian, emas dan perak menjadi medium pertukaran kerana nilainya yang stabil. Namun, sistem ini berubah apabila kerajaan mula mengeluarkan mata wang kertas yang disandarkan kepada emas. Pada tahun 1944, sistem Bretton Woods diwujudkan. Dolar Amerika menjadi mata wang utama dunia dan disandarkan kepada emas. Tetapi pada tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon menghapuskan sandaran emas ini. Sejak itu, wang kertas tidak lagi mempunyai nilai intrinsik, hanya berdasarkan kepercayaan kita terhadap kerajaan dan bank pusat. Dalam dunia moden, kebanyakan wang dikawal oleh bank pusat. Contohnya, Federal Reserve di Amerika Syarikat, Bank Pusat Eropah, dan Bank Negara China. Bank-bank ini boleh mencetak wang sesuka hati dan menentukan kadar faedah yang memberi kesan kepada ekonomi global. Dengan kuasa ini, bank pusat boleh mencipta gelembung ekonomi, inflasi, dan krisis kewangan. Satu keputusan, mereka boleh memberi kesan kepada harga rumah, harga makanan, dan juga pekerjaan kita. Di sebalik tabir, ada kelompok kecil yang mengawal sistem ini. Golongan elit kewangan seperti keluarga Rothschild, Rockefeller, dan pelabur besar seperti BlackRock dan Vanguard mempunyai kawalan ke atas sebahagian besar aset dunia. Mereka memiliki bank, syarikat minyak, syarikat teknologi dan media. Mereka boleh mempengaruhi dasar kerajaan dan mengawal arus maklumat yang kita terima setiap hari. Sistem kewangan hari ini berasaskan hutang. Kita meminjam wang untuk beli rumah, kereta dan pendidikan. Syarikat dan kerajaan juga berhutang untuk berkembang, tetapi hutang ini sentiasa bertambah dengan kadar faedah, menyebabkan kita terus terperangkap dalam sistem ini. Siapa yang mendapat keuntungan? Bank dan pelabur besar. Mereka mengaut keuntungan daripada faedah pinjaman kita, sementara kita terpaksa bekerja seumur hidup untuk membayar balik hutang ini. Tetapi ada perubahan besar sedang berlaku. Mata wang digital seperti Bitcoin cuba mencabar sistem kewangan tradisional dengan memberi kuasa kembali kepada rakyat. Teknologi blockchain membolehkan transaksi tanpa perantara seperti bank, menjadikannya lebih telus dan selamat. Namun, kerajaan dan bank pusat juga tidak mahu kehilangan kuasa. Mereka kini merancang mata wang digital bank pusat CBDC yang masih boleh dikawal oleh mereka. Jadi, adakah kita benar-benar bebas? Sistem kewangan dunia bukanlah sesuatu yang mudah difahami. Ia dikawal oleh individu dan institusi yang sangat berkuasa, dan kita semua hanya sebahagian daripada permainan ini. Tetapi semakin ramai yang sedar tentang realiti ini dan mencari jalan untuk keluar dari sistem yang menjerat. Akhirnya, kuasa sebenar masih berada di tangan kita sebagai pengguna, pelabur dan rakyat yang menentukan arah masa depan ekonomi dunia. Jadi, adakah anda bersedia untuk memahami lebih lanjut dan mengambil tindakan? Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe channel ini dan kongsikan.